kat Kedah banyak kali dah pernah dekat 10 kali dah. Kita ni mana-mana tempat kita duduk, saya pun belajar macam awak. Tadi orang business communication ke, ataupun verbal ke. Tapi saya kata, memang saya tengah study sebab tu, tengah tahu macam mana the language, logat orang-orang negara Islam kan. Sebab tu saya kata, saya ada isteri seorang nama Atika. Isteri seorang ada, tapi saya dihalang kan. Dihalang di satu pon negeri lain dekat hampir negeri Riyadh sana. Tapi dia orang tanya, Atika yang mana tu? Yang semalam tu, baru ni yang kacau saya tu, dengan India tu. Dia letak nama macam tu. Tapi dia ada 2 mesej dekat email saya yang nama sama lah. Saya kata nama yang sama lah. Kita tak dipanggil, nanti kita akan dipanggil. Kita akan cakap baik-baik. Kamu ni jangan buat macam tu. Kita buat double standard, double typeface, double tu, tag. Kita tengok apa tu, Atika tu kat mana? Dia di mana? Dekat sini je, Kuala Muda. Dia mana ada adik, mana kakak ada. Dia seorang je lah. Mana ada adik. Dia lah adik. Dia tak faham lagi je. Yang itu hari je lah. Nak tengok gambar dia, saya dah tunjuk tau. Kan tak faham tu. Yang escort saya tu lah. Escort saya masa saya accident tu. Bukan accident 1, accident 2. You know? Jangan kita angkuh sangat dengan kita punya credibility kita yang tengah tumpang orang macam ni. Apa kan. Nanti saya cakap ni dah terasa pula kan. Lebih pada selebriti pun saya jumpa lah. Selebriti ni. Tak macam ni tengok. Kalau ni Nur Hajar. Nur Hajar Ahmad. Nur Hajar Ahmad pun baru belajar lagi